maaf, minta maaf, minta maaf. Macam mana dia lambat kau? Alah, jam loceng tak bunyilah tadi. Maaf. Maaf. Beg Ika kat dalam. Baiklah, nanti ambil. Terima kasih. Untuk episod kali ni, Ika nak bawa korang melawat ke Kampung Odak di Kuala Lumpur, Tapah. Tak sabar rasanya tengok apa yang menarik dekat sana. Jom. Malam pertama ni, saya ikut Pak Cik Hamid dengan kawan-kawan dia pergi menangkap kumbang. Dengan cerita dia cakap, kumbang ni boleh dijual dengan harga RM10 seekor. Bayangkan kalau malam ni kita orang dapat tangkap 10 ekor dan dapat RM100. Kalau bernasib baik, ada kumbang yang boleh mencecah harga RM30. Lumayan tak? Lumayan kan? Tapi kita tak tahulah apa cabaran waktu nak tangkap kumbang tu, betul tak? Kalau nak tahu apa cabaran dia, jom ikut saya. Tunggu apa lagi? Jomlah. Yang beli kumbang ni siapa? Cina. Dia buat frame, lepas tu dia orang jual lah dengan harga yang lebih tinggi daripada yang dia beli dekat kami. Oh ya, dia buat perhiasan. Ya. Oh, dahlah susah nak cari Patutlah harga dia seekor hampir RM10. Dah jumpa. Dah jumpa ni satu. Dia bergerak ah. Apa dia tak lari? Oh, dia memang tak lari. Tak lari. Tolong pegang ni. Tolong pegang dan terus lagi. Besarnya. Ya Allah. Kalau tak pandai tengok memang nampak macam pokok kan? Jom. Warna hijau. Cari lagi. Mana Pak Cik? Ni satu. Besarnya. Agaknya. Saya nak. Tarik. Dia tak nak lepas. Dia tak gigit. Besarnya. Yang ni saya takut sikit. Sebab besar sangat. Kalau kita cari slow-slow kita nampak. Ni dia kan? Ya. Ni kenapa? Ni. Warna lain. Binatang ni dia banyak jenis. Ada coklat, ada warna hijau. Bisa ambil ke ni? Ya ambil. Melekat lagi. Tarik. Haji ambil tolong. Pakai saya tolong. Takut. Ni hasil tangkapan kita tadi kan. Kalau tak masuk dalam beg plastik, takut dia rosak kan. Bila rosak, benda ni dah tak laku dah. Berapa? Hasil tangkapan kita hari ni dapat 10 ekor. Dapat RM100 satu malam. Senang cerita, saya berhenti kerja lah. Saya kerja dengan Pak Cik Hamid. Tangkap boleh. kumbang boleh? Boleh. Apa salah nak jadi warga negara asli? Itulah orang cakap apa, bijak mengambil peluang. Nak tahu tak, ni memang pengalaman pertama saya. Selama hidup saya tak pernah lagi tengah-tengah malam macam ni cari kumbang. Dalam hutan pula tu kan. Saya pun dah penat, kepala dah pening, dah berpeluh-peluh. Esok saya ada temu janji pagi dengan Jan sebab esok kita ada banyak lagi aktiviti yang menarik nak dilakukan di sini. Jadi Pak Cik Hamid, jom kita balik. Jom. Jom.